Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali kita dalam sesi Nexus at FKE Podcast. Bukas dah baca ke belum? Pada episod 7 kali ini kita akan membincangkan tentang buku Kaunseling Kognitif Tingkah Laku Terhadap Wanita Pasca Penceraian. Buku ini sangat bagus, akan membincangkan berkenaan dengan pasca perceraian dan cara mengatasinya melalui sesi kaunseling CBT, Kaunseling Kognitif Tingkah Laku. Tak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini dalam sesi Nexus XFKE Podcast, dah baca ke belum? So hari ini buku kita berkenaan dengan Kaunseling Kognitif Tingkah Laku Terhadap Wanita Pasca Penceraian. Alright, bersama-sama saya Dr. Azmina. Beliau merupakan seorang pensyarah kanan dalam bidang kaunseling di Jabatan Pengajian Pendidikan dan Sains Tingkah Laku, Fakulti Pendidikan Sains dan Teknologi, Universiti Teknologi Malaysia. Beliau memperoleh PhD dalam bimbingan dan kaunseling dari Universiti Sains Malaysia, USM. Beliau mempunyai pengalaman sebagai kaunselor berdaftar dan peguam syar'i yang mengendalikan kes di mahkamah syariah. So bukan biasa-biasa yang datang kali ni. Beliau kalau zaman sekarang orang kata coach cerai So boleh kalau saya kategorikan Dr. Mina lebih mesra panggil Dr. Mina dalam kelompok coach cerai. Tak boleh. Tak boleh lain. Ada lesen. Dengan main-main ada lesen. Tuan-tuan yang di netizen ada lesen tak ada lesen? Tak ada lesen? Ada lesen? Ada lesen. Kejap lagi kita sembang. Okey, Dr. Mina So kalau kita tengok hari ni isu penceraian ni bukan lagi perkara peribadi. Masalahnya orang duk share sana sini kan, upload benda. Kadang-kadang kita sebagai netizen ni jadikan tontonan umum, spekulasi. Ada yang terus bagi kata-kata kesat, kata-kata licin ni macam-macam kata-kata ada So tajuk sensasi lah apa semua. So dalam episod kali ni lah boleh tak macam mungkin doktor nak introkan dululah pasal buku ni sikit. Saya main terjah je ni macam tak cantik pula kan. So Dr. Mina silakan. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Okey, assalamualaikum, selamat pagi. Salam. Okey, so tentang buku Okey. Buku saya ni, dia kata Kaunseling Kognitif Tingkah Laku Terhadap Wanita Pasca Perceraian. Okay, jadi sebenarnya throwback balik lah nak menghasilkan buku ini ni mengambil masa saya rasa adalah 7 tahun. Jadi di mana kita sebenarnya dia adalah daripada realiti masyarakat ataupun klien kita yang memang kita melalui proses perceraian. Dan selepas perceraian kita bantu dari segi elemen kaunseling tersebut. Okay. Jadi buku ni dia kita secara santai, kita ada isu yang berlaku dalam masyarakat kita, isu perceraian. Memang kalau daripada dulu sampai sekarang isu perceraian ni sentiasa kita dia bukanlah trend tetapi berlaku dari dulu sampai sekarang. Okey, dan bila mana terlalu banyak di media sosial apa semua kan. Jadi kita nak bagi awareness, kesedaran kepada masyarakat bahawa klien ataupun masyarakat yang melalui fasa perceraian ini perlu dibantu. Betul. Perlu dibantu dari segi perspektif kaunseling. Sebab kaunseling kita ada sesi kaunseling individu, sesi kaunseling kelompok. Jadi basically kalau nak privacy, confidential, kita buat secara individu. Okey. Jadi ini untuk membantulah kita wanita pasca perceraian. Okey. So buku ni sebenarnya dia sesuai kepada wanita ke ataupun kepada orang kata kaunselor pun boleh study juga ke buku ni sebenarnya tu? So first dia boleh kepada kaunselor berdaftar, dia melaksanakan sesi kaunseling. Okey, bila mana baca ni dia ada pendekatan yang boleh digunakan. Bezanya saya ataupun kaunselor berdaftar dengan coach cerai tadi tu adalah kita ada lesen kaunselor berdaftar dan kaunselor berdaftar kita buat sesi kaunseling. Dalam sesi kaunseling kita ada pendekatan
Ini antara pendekatan kognitif tingkah laku. Kita blend dengan teori, kita blend dengan teknik. Okay. Daripada tu kita dapat membantu klien. Dan kalau kata wanita pasca penceraian ni, kita kata ada isu yang dia mungkin suppress, dia pendam bertahun-tahun kan. Jadi bila mana dia dapatkan perkhidmatan kaunseling daripada kaunselor berdaftar, sedikit sebanyak dapat membantu dia nak adapt dan adjust kehidupan dia selepas penceraian. Okay. Jadi first tadi kaunselor berdaftar, second adalah untuk wanita pasca penceraian. So dia boleh bantu diri dia. Untuk dia bantu diri dia, sebab dia nak bantu anak-anak dia, nak membesarkan anak-anak dia, peranan sebagai ibu tunggal. Okay. So dia lebih berfokus kepada dua kelompok tadi Dr. Mina. Okay, so dalam sekarang ni yang orang sikit-sikit viral, lepas tu drama dekat TikTok lah, macam-macam lah So daripada segi psikologi, cabaran paling besar wanita hadapi selepas penceraian yang orang jangan nampak tu, berdasarkan pengalaman Dr. Mina, macam mana tu dia punya daripada cabaran dalam sudut psikologi tu? Okay. So bila kita tengoklah sebab kita di media mungkin kita nampak benda-benda yang ideal kan. Okay. So biasanya klien ataupun wanita yang lepas bercerai ni, dia struggle ataupun cabaran dari segi emosi yang tak ditunjukkan kepada orang kadang. Emosi sedih, marah, kecewa, tekilan kan. Jadi banyak yang kadang dipendam seorang diri. Dia tak berkongsi dengan siapa. Dan sebabkan event dia, situasi kehilangan pasangan, kehilangan rumah tangga kan. Jadi itu dia pendam emosi tu. Jadi bila dia pendam lama-lama, dia akan memberi kesan kepada pemikiran dia. Dia rasa dia lah wanita yang tidak berguna, wanita yang tidak berharga sebab ditinggalkan, diceraikan kan. Jadi pemikiran tu kita akan nampak dari segi mungkin dia akan rasa rendah diri kan, dia rasa tak boleh nak percaya orang sekeliling, tak boleh percaya pada orang lelaki kan sebab dah bercerai kan. Kemudian bila dah pemikiran dia rasa macam tu, rasa rendah diri, rasa dia tak layak, dia rasa mungkin diri dia tak macam orang lain, orang ni boleh mendapat kebahagiaan, dia tak dapat kebahagiaan kan. So pemikiran yang tidak rasional tu, itu yang kedua. Kemudian dia akan buat pada tingkah laku dia. Tingkah laku dia mungkin dia banyak menyendiri. Dia banyak tak join program-program sebab dia rasa malu. Dia rasa orang pandang rendah pada dia. Kan. So dia mula untuk withdrawal ataupun tarik diri daripada society, masyarakat. Nak pergi majlis keduri kahwin, majlis keramaian kan. Sebab pergi orang tanya mana suami, mana keluarga kan. Jadi benda tu akan impact pada dia. Jadi pendek kata, wanita pasca penceraian ni, dia memberi impact kepada emosi, memberi impact pada pemikiran dan memberi impact pada tingkah laku dia. Okay. So dia dalam emosi, dalam state yang fragile lah, senang cakap Ya, betul. Okay, dia dalam state yang fragile. So Okay. So dalam bab 1 doktor ada cakap penyesuaian psikologi selepas bercerai dibicarakan secara mendalam. Pada pandangan doktor apakah kesilapan yang paling biasa bila orang tu dia try untuk move on terlampau cepat Maksudnya dia macam cuba macam mungkin dia akan ada, bila dia nak move on terlampau cepat tu, dia buat rapid perubahan yang ketara sangat pada habit dia ke apa ke. Macam mana tu doktor daripada penyesuaian psikologi tu? Okay, so biasa kata move on lah. Move on lah kan. Hanya sudah nak move on. Itulah dia. Okay, move on ni kalau setiap individu mungkin berbeza. Ada orang mungkin dia boleh move on cepat. Ada orang ambil masa bertahun-tahun. Okay, jadi transition fasa dalam, biasa kalau teori dah cakap kan 6 bulan. 6 bulan. Yang pertama tu fasa dia nak menerima hakikat apa yang berlaku dalam hidup dia. Okay, hakikat bahawa dia telah bercerai, hilang tempat bergantung, hilang suami, hilang rumah tangga kan. Kemudian fasa dia nak menerima status diri dia yang baru, ibu tunggal, lagi Miss J, orang kan. Jadi betul-betul dia nak menerima hakikat tu pun bukan mudah. And then bagaimana dia nak meneruskan kehidupan tu. Yang
kita nampak kalau yang bekerja mungkin dia tak ada masalah. Mungkin dia ada kewangan, dia ada kerjaya, dia boleh nak move on dengan mudah. Tetapi ada yang tak ada pekerjaan, suri rumah, kan, tak ada pendapatan. Jadi mungkin ambil masa dia nak mula balik kehidupan tu, nak bangkit semula. Jadi ada wanita yang boleh bangkit semula dengan mudah. Ada wanita yang ambil masa. Jadi sebab itulah tajuk saya ni kira penyesuaian lah untuk fasa penyesuaian dia. Jadi mungkin dah tempoh 6 bulan, dia akan hadapi cabaran. Nak kena berdikari, besarkan anak seorang sebagai ibu tunggal. Kemudian kalau yang tak bekerja, nak cari kerja, nak cari pendapatan. Macam klien saya, suri rumah. Contoh kebanyakan klien saya ni, suri rumah. Sepenuhnya contoh 10 tahun kahwin bergantung kat suami. Lepas tu tiba-tiba bercerai, kan. Jadi tak ada pendapatan, tak ada wang simpanan. Jadi nak kena mula balik, nak bekerja. Then kita bantu buat sesi counselling. And then dari segi penyelesaian tu mungkin bekerja daripada rumah. Sebab nak keluar bekerja susah kan, anak bersemua. Bekerja daripada rumah, buat apa, masak kat rumah, buat tempahan, buat catering. Ada yang buat ikan perkasam, daging perkasam, buat menjahit daripada rumah. Jadi itu fasa dia nak bangkit semula. Okey. Jadi cabaran tu sebab dari segi ekonomi, kewangan, pendapatan, tak ada pekerjaan. Jadi itu yang kita kata ambil masa untuk move on tu. Kalau yang move on cepat kata contoh kan, dia ada kerjaya, dia ada pendapatan tetap, dia mungkin dia tak ada masalah untuk kelangsungan hidup tu. Tapi dari segi emosi, kita sama tahu kan, mungkin yang cepat move on, kita perlu bantu juga dari segi emosi dia. Jadi nampak tak? So ada orang boleh move on cepat, ada orang boleh move on lambat berdasarkan beberapa faktor tu. Okey. Jadi it's not easy. Yang saya berdasarkan pengalaman dan pemerhatian saya, bukan mudah untuk mereka bangkit, nak bounce back. Nak bangkit semula tu. Okay. So dalam sesi-sesi kaunseling yang doktor buat ni, ada tak macam doktor libatkan sekali dia punya ex-husband ke? Macam adakah dalam yang banyak-banyak kes yang doktor settlekan ni, ex-husband jenis lepas tangan ataupun diorang masih ada bagi support yang sepatutnya lah pada ex-wife tu? Ada jenis macam tu? Okay, based on pengalaman kan, dari 2 kategori. Ada yang memang tak involve langsung dah dengan bekas pasangan, dah tak contact dah ex-husband. Okay, jadi dia tak ada contact, suami pun tak bagi nafkah, nak nafkah anak lah. Okay, jadi dan kalau bila kita teroka dalam sesi tu, dia ada kemarahan, sangat marah dengan bekas suami dia kan, husband dia, sebab tak melaksanakan tanggungjawab. Dalam perkahwinan mungkin tak bagi nafkah isteri, tak bagi nafkah anak. Dan bila dah bercerai, kita tak bagi nafkah edah, tak bagi nafkah anak. Jadi bila benda tu, situasi tu berlaku, dia memberi kesan kepada emosi wanita pasca perceraian ni lah. Sebab kalau contoh tak bagi nafkah edah, tak apa lagi, tapi nafkah anak tu penting sebab anak tu nak teruskan hidup. Betul. Dan macam mana pun tetap darah daging ex-husband tu kan. Jadi itu struggle dari segi yang tak involve, memang dah tak contact dengan ex-husband. Hanya berjumpa pun dalam mahkamah bila buat tuntutan. Jadi bila dalam sesi counselling, kadang memang setakat ini dah tak yang mana tak bagi kerjasama, memang kita tak boleh buat sesi counselling dengan bekas pasangan tu. Okey. Sebab kalau susah nak dapatkan komitmen tu. Okey. Tetapi berjumpa dekat mahkamah. Sebab dekat mahkamah boleh buat tuntutan. Jadi tuntutan yang penting bagi wanita pasca perceraian ni adalah nafkah anak tu. Sebab dia berkuat kuasa sehinggalah umur 18 tahun anak tu. Itu situasi yang pertama. Kan? So kalau situasi yang kedua, ex-husband bagi komitmen. Maksudnya jadi co-parent, sebab mereka nak jadi co-parent yang baik anak-anak. So masih lagi boleh berkomunikasi, masih lagi boleh berjumpa. Okay, tetapi kita kata secara profesional lah. Kita tak menyentuh aspek emosi. Semuanya mereka boleh bagi kerjasama untuk buat sesi counselling bersama kedua-dua pihak.
disebabkan masalah anak tu, nak menjaga kebajikan anak tu. Itu saya puji. Sebab bukan mudah untuk berkompromi dengan di saat tengah bergelut emosi kan, kemarahan dan tak boleh nak terima hakikat perceraian tu berlaku kan. Tapi disebabkan anak, mereka masih lagi boleh berkompromi, boleh berkomunikasi, berinteraksi. Dan kadang celebrate birthday anak keluar sama-sama, supaya saya nampak penjelasan mereka beritahu saya tak nak anak rasa hilang kasih sayang bapa tu. Okey. Ada seorang klien saya tu sampai sanggup hantar anak dia pergi ke rumah bekas suami dia setiap minggu supaya anak tu tak rasa kehilangan kasih sayang bapa. Okey. Pengorbanan seorang ibu tu. Okey. So itu yang mana yang dapat, yang masih nak ada komunikasi tu memang dia lebih beruntung lah doktor daripada yang jenis lepas tangan terus Tapi kalau daripada segi banyak-banyak kes, mostly lepas tangan ke dia orang ada ke 50-50? Kalau macam doktor punya experience. Okay, kalau nak kata saya 50-50 lah. Tak semua ex-husband tu tidak bertanggungjawab. Okay, ada yang bertanggungjawab. Okay, especially yang ada kerjaya, pendapatan yang tetap, yang stabil, memang dia orang bagi komitmen. Even bila bawa ke mahkamah, dapatkan perintah nafkah anak dan hak jagaan anak, okay, mereka bagi komitmen. Mereka tak lepas tangan. So saya pujilah. Itu antara kita kata ex-husband yang bertanggungjawab. Masih lagi yang involve dan bagi nafkah. Dan tambah bila ada perintah mahkamah tu lagi strong lah kan. Sebab benda tu sampai anak tu habis belajar, sampai degree lah kira kata. Yang kita kata minority ataupun 50 tu lagi yang tak pergi kerjasama tu, mungkin dia ada isu sebab kita tak boleh nak judge secara luaran kan. Bila kita buat sesi baru kita tahu mungkin dia ada isu yang menyebabkan dia abaikan tanggungjawab dia. So kalau macam bapak-bapak yang tak reti bertanggungjawab ni, dia tak ada hukuman mana pada diorang tu? Macam suruh bayar tak mau bayar kan. Dia boleh pergi tangkap masuk jail ke kan, sebat sekali dua kan kaki dia. Tak ada. Okay. Dia firstly lah, biasa saya advise minta secara verbal dulu. Kan minta anak perlukan contoh seorang 500. 500 sikit, 1,000 kata kan. 1,000 sebulan. Okay, dah minta tak bagi-bagi. So tak ada cara lain, kena bawa ke mahkamah. Tu untuk secara legal lah. Okay, buat tuntutan kat mahkamah. Dan ada juga situasi yang bapa tu tak datang pun ke mahkamah. Okay. Perbicaraan susah nak laksana. Jadi masa tu kita perlulah dapatkan court order lah. Maksudnya kena perintahkan pasangan bapa tu datang. Okay, so laksanakan proses perbicaraan lah. Okay. Proses perbicaraan tuntut, and then diperintahkan bapa tu untuk bayar nafkah anak. Contoh 1,000 sebulan. Jadi kuat kuasa tu perlu dia laksanakan. Okay, contoh kalau dia tak nak bayar secara cash kan bulan. Okay, boleh buat tuntutan potong gaji. Kalau yang bapa bekerja government, okay, yang ada pendapatan tetap, boleh buat potongan gaji melalui majikan. Jadi yang tu dia tak boleh terlepas lah. Potong lah sampai anak tu 18 tahun. Sampai anak tu habis belajar. Tapi kalau yang kerja swasta, susah sikit lah nak buat potongan gaji. Okay, let's say yang kerja swasta ni dia culas bayar kan. Contoh dia tak, perintah dah ada tapi tak laksana. Jadi boleh untuk buat saman penghutang penghakiman. Kira dia berhutang lah sebab dia tak bayar nafkah tu. Jadi kena masuk court semula, buat perbicaraan, dan kita ada kalau mahkamah ada bahagian sokongan keluarga lah. Okay, untuk buat kes saman penghutang penghakiman. Tapi ibu is ex-wife, ibu tu kena buat tuntutan lah sebab benda tu takkan mahkamah tak tahu bapa tu bayar ke tak kalau tak potong gaji. Sebab kat mahkamah settle takat perintah tu. Jadi kalau kata ibu tu bekas suami tak bayar, 6 bulan dah tak bayar. 6 bulan contoh kan. So bawa semula ke mahkamah. Jadi buatkan kes yang baru sama penghutang penghakiman. Jadi bila ada proses lah perbicaraan bersemua, and then kalau kata kat situlah hakim akan dengar keterangan. Kenapa bapa tu tak bayar? Tetap culas walaupun dah ada perintah. Nanti ada yang kata dah potong, gaji kena potong, kena buang kerja, tak cukup.
Jadi kat situlah ada perbicaraan. Dan biasanya hakim walaupun bapa tu gaji RM50, contohlah gaji RM1,000, tak mampu nak bayar kan, RM50 pun tetap dia kena beri pada anak tu. So maksudnya wajib nafkah bapa kepada anak. Tapi kalau yang masih yang gagal, yang culas, boleh dikenakan hukuman. Hukuman penjara. Kes ada kes dah. Ada yang sampai masuk Ada dalam penjara sebabkan culas bayar nafkah anak. Di dalam 7 hari. Ada yang berlaku di Terengganu. Mahkamah Terengganu pun ada putuskan bapa yang gagal bayar nafkah ni dipenjarakan. Itu sebagai pengajaran lah, hukuman. Bahawa nak kata nafkah anak ni wajib. Jadi nampak tak ada 2 option kat situ. Potong gaji ataupun kalau masih lagi culas, bawa ke mahkamah. Sebab kita nak jaga kebajikan anak tu. Tu lah, kadang-kadang parents tu macam aduh dah malas nak layan lah, kerja je lah, cari duit sendiri kan, ibu tunggal tu kan. Tapi sebenarnya diorang boleh buat tuntutan so ibu tunggal yang ada masalah jangan takut untuk buat tuntutan. So tuntutan tu pula macam tempoh dia 6 bulan tu dah cukup. Kalau orang kata paling matang 6 bulan ke, dia dah boleh start buat. Kalau 6 bulan ke 2 bulan tak bayar terus boleh buat tuntutan ke, macam mana tu? Okey, kalau ikut dalam undang-undang dia tak adalah had. Tak ada had masa. Okey, kalau kata hari ni jatuh talak, esok tu boleh filekan dah. Tapi yang penting kalau ada CJ cerai lah. Once ada CJ cerai tu, terus boleh buat permohonan kat mahkamah. Okey, tuntutan nafkah anak. So bila filekan tuntutan nafkah anak tu, dia akan masuk ke perbicaraan lah. Sebab hakim pun dia nak melihat kemampuan bapa tu. Berapa amount yang mampu untuk bapa tu bayar kepada anak. Sebab contoh, kalau kata yang wanita pasca penceraian, dia boleh buat tuntutan nafkah iddah. Dia boleh buat tuntutan mut'ah. Mut'ah ni sagu hati selepas penceraian. Boleh buat tuntutan harta sepencarian. Kan, 3 tu boleh buat tuntutan. Tapi kalau untuk anak, nafkah anak dengan jagaan anak je yang ada. Jadi itu ada kategori lah. So kalau wanita pasca penceraian, dia boleh tuntut untuk anak, hak nafkah anak dengan hak jagaan anak. Sebab lepas bercerai ni bergaduh, siapa nak jaga anak? Kan, mak boleh jaga ke? Bapak pun kena berebut nak jaga anak kan? Jadi perlu filekan hak jagaan anak. Tapi biasanya anak yang bawah 7 tahun diberikan kepada ibu. Tetapi kalau kata ibu tu tidak bekerja, tak ada pendapatan untuk mengarah anak, biasanya diberikan kepada bapa. Dan kalau kata bapa dapat hak jagaan anak tu, ibu boleh melawat dan bermalam. Sekiranya ibu dapat hak jagaan penuh, bapa tu diberi hak melawat dan bermalam. Itu untuk jagaan. Dah jaga, lepas tu kena ada duit juga nafkah anak tu. Jadi itu yang platform yang kita nak menjaga kebajikan anak. Dan nak jaga juga kebajikan ataupun kemaslahatan wanita pasca penceraian. So lepas jatuh je talak tu, dah dapat perintah, dah dapat siri cerai, boleh buat tuntutan nafkah iddah. Mungkin ada nafkah tertunggak masa kahwin dulu. Ada nafkah-nafkah yang suami tak bagi. Tapi kena ada perintah lah masa kahwin. Tapi biasanya dah masa kahwin tak ada orang nak tuntut nafkah isteri secara legal. Betul. Berber je. Duit kan macam tu. Kalau tak ada perintah susah sikit lah. Tapi boleh kita ada platform nafkah iddah. Tapi nafkah iddah tak kat 3 bulan je. Okay. Lepas tu boleh tuntut ni mut'ah yang tadi saya kata tu. Disebabkan berlaku penceraian, Islam nak menjaga maruah seorang isteri, bekas isteri dan wanita, boleh untuk beri sagu hati kepada wanita yang diceraikan dengan cara yang baik. So itulah yang mut'ah berjuta-juta, berpuluh ribu tu. Sebab ganti rugi terhadap berlakunya perceraian tu. Itu duit. Mut'ah biasanya duit lah. Lepas tu ada harta. Contoh kahwin ada rumah, ada tanah, ada bendang, ada kereta. Itu untuk harta pencarian. Tapi benda tu bukan yang sehari filekan terus berjaya, tak. Dia ada proses perbicaraan. Mungkin ada yang setahun, ada yang 2 tahun.
So hakim akan tentukan lah ini ke dapat berapa. Ya, betul. Tapi kedua-dua pihak kena ada datang ke mahkamah. So macam mana pun tetap akan berkomunikasi, berjumpa dengan ex-husband tu. Okay, faham. So, Doktor, orang kata ramai yang anggap kaunseling ni sebagai tempat meluah perasaan. So, sebenarnya apa beza kaunseling CBT ni, kaunseling kognitif tingkah laku ni, berbanding kaunseling yang orang kata just tempat meluah perasaan? Beza dia tu. Okay. So kalau yang orang kata dia curhat. Curhat. Curhat tu dia nak meluahkan perasaan dia, beban yang dia tanggung. Yang tu mungkin boleh dikategorikan sebagai bimbingan lah. Kita menyediakan platform untuk dia luahkan. Okay, untuk dia nak release burden dia, stres yang dia ataupun emosi dia suppress, dia pendam bertahun-tahun kan. Okay. Tapi kalau counselling, okay, especially counselling yang menggunakan pendekatan kognitif tingkah laku, dia ada satu intervensi, kita kata intervensi yang bukan one off. Dia berterusan, okay, ada 6 paling minimum brief session, 6 sesi. 6 sesi je. 6 sesi dan memang saya berjaya buat. 6 sesi mendapatkan komitmen wanita pasca penceraian ni untuk kita buat daripada first bina hubungan. Okay, kedua kita meneroka apa isu yang berlaku dalam diri dia. Okay, apa yang impact kepada fizikal dia. Ada yang lepas bercerai tak lalu makan, hilang berat badan. Tapi ada juga yang craving nak makan sebab stres. Kan ada berat badan naik. Dan kalau tengok ada yang insomnia, yang tak boleh tidur malam. Dia sebab dia macam fase grief, kehilangan tu kan. Jadi ada simptom yang memberi impact kepada dia punya fizikal. Ada memberi impact pada emosi. Dan kita mental dia lah, pemikiran dia, tingkah laku dia. So kat situ kita teroka. And then yang ketiga kita berjumpa dia. Mungkin kat situ kita dah kena pasti isu utama dia. Isu utama dia dan apa yang klien nak. Dalam sesi counselling kita tanya klien sekarang ni apa yang klien nak buat untuk diri dia. Matlamat tu matlamat klien. Bukan matlamat kita counselor, matlamat klien. So dia nak keluar daripada belenggu kesedihan. Dia nak bangkit semula. Biasanya nak bangkit semula, nak move on lah. Dia punya issue dia nak move on. Okay. Kan nak move on. Lepas tu yang keempat kita mulalah pendekatan. Kita menggunakan pendekatan teori. Dia kognitif tingkah laku dia ada teori. Okay, pendekatan kognitif tingkah laku dan kita menggunakan dia ada teknik lah. Okay. Jadi biasanya psychoeducation lah. Kita bagi psychoeducation, beri ilmu penjagaan kesihatan mental. Sebab kita risau wanita pasca penceraian ni akan mengalami, kita risau dia mengalami stres yang teruk, yang boleh membuat pada kemurungan kan. Kita tak nak nanti dia impact kesihatan mental dia. Jadi sebab tu bezanya counselling dengan bimbingan adalah dalam counselling kita menggunakan pendekatan teori, pendekatan teknik untuk meningkatkan kesedaran klien itu. Especially kalau saya tengok dari sudut perspektif kesihatan mental wanita pasca penceraian lah. Dari segi emosi, pemikiran, tingkah laku dia. And then yang perjumpaan keempat, tadi 4, 5. Okay, kita mula pada penyelesaian masalah, penyelesaian isu. So apa pilihan-pilihan penyelesaian yang klien boleh buat untuk dia bangkit semula, untuk dia move on. Kan sebab dia dah fasa yang kelima tu, klien tu mungkin dia dah release, dia dah luahkan. Dia dah release dah emosi dia dah tenang. Lepas tu pemikiran dia dah rational, dia macam dah bila dia dah release, dah tenang, dia akan membantu pemikiran rational. So bila dah rational, barulah kita boleh buat action planning, kan, plan tindakan. Plan tindakan untuk klien tu nak move on. And then klien kita minta untuk dia buat decision. Antara 5 pilihan yang kita bincangkan dalam sesi tu, yang mana yang dia nak buat dulu. Dan apa, kita buatlah sedikit analisis lah kan. Apa kekuatan pada diri klien untuk dia buat tindakan ini. And then apa kelemahan ataupun benda kita boleh tambah baik. Klien boleh tambah baik untuk kehidupan dia. Apa risiko yang dia perlu hadapi. Mungkin risiko dia stigma masyarakat. Kemudian mungkin apa peluang-peluang baru yang klien boleh buat. Buat perniagaan,
ada klien saya dapat sambung belajar pergi overseas. Dia mohon sebab dia dah nak, bukan nak bawa diri, maksud dia nak upgrade diri dia. Dia mohon sambung belajar keluar negara. Dia sesi sebelum dia habis dia pergi overseas, kita tamatkan sesi. So ada klien yang sambung belajar. So ada klien saya yang dapat pekerjaan, dia mohon kerja. Kita bincangkan yang sesi, dia mohon kerja. Company mana dia boleh mohon bersatu. Dia mohon kerja, dapat kerja. So dapat kerja masa tu keluar daripada Pulau Pinang lah, sebab dia nak pergi Kuala Lumpur kan. So mulakan kehidupan baru bekerja dekat negeri yang lain. Okay. So ada yang suri rumah. So bila buat perbincangan pasal tu, apa yang dia boleh buat daripada rumah? Dia ada sumber daging. Dia pandai buat perkasam. So dia buat daging perkasam. Ada klien saya yang dia ada kemahiran, dia suka masak. Orang selalu tempah makan kat dia secara informal lah, maknanya secara suka-suka. Tapi yang suka-suka tu jadi jana pendapatan. So dia buat catering pada rumah. So yang pandai kemahiran menjahit, dia ambil tempahan menjahit pada rumah. So tu saya ingat kita buat perbincangan platform mana yang boleh diiklankan perkhidmatan dia. Facebook masa nak tahu tu, Facebook yang tengah hot lah. Facebook. Lepas tu baru net Instagram. So tu ada TikTok lagi. Tapi lah ni sekarang ini dia dah boleh blast kat TikTok. So dan setiap ada buka akaun Shopee. Saya nampak tak? Jadi dekat situ lah action plan, tindakan, strategi apa yang klien boleh buat untuk dia bangkit semula, untuk dia upgrade diri dia, untuk dia menjana pendapatan, untuk dia dapatkan sumber kewangan. And then last yang kena, kita buat termination, tamatkan sesi. So dia dah buat decision, kita minta decision pada klien. Counselor tak buat keputusan untuk klien. Dia sendiri, klien sendiri yang buat. Sendiri yang buat keputusan. Beza dengan coach cerai. Betul. Kan, coach cerai sama beza. Counselor, kita memberi autonomi, hak kepada klien tu untuk dia buat keputusan. Sebab keputusan tu untuk kehidupan dia. Kita buat perbincangan, kita bincangkan option, bagi celik akal, insight dekat klien tu. Dan secara tu dia dapat semangat, dia dapat motivasi, dia nampak cerah sikit kehidupan masa depan dia tu. Ibarat kita buat short term planning and long term planning. So kat situ klien nampak sinar dalam hidup dia kan. So ada benda yang dia boleh fokus. Nak alihkan fokus dia daripada kesedihan, daripada meratapi kehilangan kesedihan tu, dengan dia ada perkara yang dia boleh buat, strategi yang dia boleh buat untuk hidup dia. Untuk upgrade diri dia kan. And then once dia dah buat decision, kita tamatkan sesi. Tapi bila tamat tu saya bagi tahu, kita sekiranya ada apa isu lagi nak dibincangkan, boleh untuk datang sesi susulan. Dan first tu mungkin isu dia nak move on dulu. Second isu mungkin dia ada isu macam nak handle anak. Seorang diri kan sebagai ibu tunggal. And then mungkin macam mana dia nak jadi co-parent yang baik. Itu sesi-sesi yang lain. Nampak tak? Jadi kita bukan one off. Okay. So dia selesaikan masalah tu satu sesi, satu jenis masalah. Satu proses. Satu isu dia. Okay, satu isu dia Mantap. So kalau macam yang jenis yang dah, orang kata kalau dah habis sesi tu, maksudnya dia dah move on daripada isu yang tadi itulah kan. Betul. Alright. So kalau macam kita tengok kes-kes viral, ada individu yang buat keputusan besar, dia just open, dia cakap terang-terangan, aku dah jadi single mom, aku dah jadi single father lah, apa semua kan. Ada yang menulis dekat thread ke panjang-panjang 3-4 muka surat kan. So ada yang terus baru cerai semalam, minggu depan dah kahwin kan. Itu lagi pelik tu. Itu pelik lah kan. So dari sudut CBT pula, apakah dia punya risiko dia kita buat keputusan tadi lah ketika emosi masih tak stabil? Adakah dia akan backfire balik pada tu kebiasaannya? Okay, kalau tengok pendekatan kaunseling dia kan, kita bagi klien tu release dulu emosi dia. Maksudnya diluahkan dulu segala kekesalan, kekecewaan, kesedihan, kemarahan dia semua tu kan. And then daripada bila dia dah calm kan, and then kita tengok dari segi kognitif dia. Kita buat dalam kognitif tingkah laku ni, CBT ni dia ada cognitive restructuring, penstrukturan semula kognitif. Penstrukturan semula kognitif ni di mana
dia mungkin selama ni dia ada herotan pemikiran. Herotan pemikiran contoh hitam putih kehidupan. Maksud kehidupan dia, contoh kebahagiaan saya bergantung pada suami. Contoh. So dia bersandarkan kebahagiaan tu pada orang lain. Tapi itu dikira kita kata kebergantungan lah. So ada dari segi herotan pemikiran kan. Dan kat situ kita nampak dia mengharapkan pasangan ataupun bekal pasangan memberi kebahagiaan kepada dia sepenuhnya kan. Ganjaran di dunia dan ganjaran tak apalah berkorban dapat syurga nanti contoh. So wanita yang melalui proses perceraian ni kan dia ada herotan pemikiran. So which is bila ada herotan pemikiran tu mungkin dia ada judgemental. Dia dah ada judgemental pada diri dia dan dia dah judgemental pada orang lain kan. Dia dah jadi diri dia, aku tak layak untuk bahagia. Contoh, disebabkan perceraian berlaku, dia rasa diri dia tak layak untuk bahagia kan. So, bila dalam sesi kaunseling, kita nak bantu untuk dia reframing balik pemikiran dia. Daripada pemikiran yang negatif, yang herotan pemikiran tu, kepada pemikiran yang lebih positif, yang lebih baik. Reframe kan, negatif kepada positif. Okay, so, benda tu supaya dia dapat satu pemikiran yang lebih yang baru, pemikiran yang baru. Saya berhak untuk bahagia contoh. Saya berhak untuk bahagia, diri saya begitu bernilai. Kan. So jadi pendek kata pemikiran dia dah rational. And then bawa pada tingkah laku, bila mana dia dah ada sudut pemikiran yang baru tu, kan, new thoughts kita panggil, and then akan bawa pada tingkah laku. So tingkah laku mungkin dia akan terus buat tindakan. Cari pekerjaan, kan, sambung belajar, berniaga. So tindakan dia tu lebih sesuai untuk dia move on. Dan untuk dia upgrade diri dia nak bangkit semula. So nampak tak dari segi pemikiran yang dari framing akan bawa kepada ni lebih baik, behavior, tingkah laku yang lebih baik. So dia tidaklah menangis siang malam, meratapi kehidupan, sebab kalau dia tak ada tingkah laku yang baru, yang lebih baik, okay, dia akan mengkurungkan diri dia pembilik, duduk dalam rumah, tak nak keluar jumpa orang kan, sebab malu. And then banyak mengasingkan diri kan. Then balik rumah mungkin emosi terganggu, kemarah anak kan, memberi kesan pula kepada anak kan, mengabaikan tanggungjawab sebagai ibu. Jadi benda tu akan membantu klien untuk dia hidup lebih sejahtera, move on lah kan. So kat sini saya nampak dalam based on kognitif tingkah laku ni, kita kata pemikiran, okay, cognitive restructuring, and then behavioral, constructive behavior, and then dia akan buat pada sebenarnya emosi dia tu lebih sejahtera, lebih calm. Sebab pemikiran, emosi dan tingkah laku tu dia saling berkait. Dia macam triangle, segitiga. Ya, pemikiran akan memberi impact pada emosi. Pemikiran dia rational akan bawa pada emosi dia yang lebih calm. Dan daripada pemikiran dan rational tu akan bawa kepada tindakan yang lebih baik. So bila orang dewasa ni, orang panggil mindset. Mindset tu akan impact pada emosi dia. Ubah mindset tu akan impact pada tindakan kita. Kan? So maksudnya janganlah membuat keputusan yang terburu-buru waktu lepas perceraian tu. Betul. Sebab tu kita kata bagi tempoh bertenang. Tempoh edah kan tempoh edah pada orang kata 3 kali suci atau 3 bulan lah kita kata. So bertenang dulu untuk tempoh 3 bulan, bermuhasabah, pergi sesi kaunseling untuk kita ni lah framekan balik kognitif, emosi dan tingkah laku tu. So sesi kaunseling ni macam mana Dr. Mina, kalau macam orang tu dia nak approach ke sesi kaunseling tu, siapa yang dia perlu hubungi? Jabatan Kebajikan Masyarakat ke, ataupun mungkin boleh direct jumpa dengan kaunselor ke? Sebenarnya kalau kita tengok kat Malaysia, banyak perkhidmatan kaunseling. Dia ada kategori. Perkhidmatan kaunseling government, kerajaan, agensi kerajaan ada menawarkan perkhidmatan kaunseling. Contoh kalau kata di hospital ada kaunselor. Dia ada pegawai psikologi kan. Di Jabatan Kebajikan ada pegawai psikologi.
Di universiti pun ada pegawai psikologi kan, kalau siapa yang berkhidmat di agensi. Di LPP kan, Lembaga Pembangunan Penduduk Keluarga Negara pun ada pegawai psikologi. Jadi klien boleh pilih nak pergi ke yang first government. Dan ada government, kebanyakan yang government percuma. Kalau yang LPP kan berbayar, tak selesai RM5 ke RM10 per session. Oh, okay. Jadi mungkin boleh buka directory website jabatan, boleh contact. Biasanya kena buat appointment lah, sebab kebanyakan counsel ni dia dah ada temu janji kan. Jadi memang kena contact, kena buat appointment. Itu di government. Okay, di swasta pun ada agensi ada yang menawarkan perkhidmatan counselling, tetapi di swasta ataupun persendirian dia lebih kepada berbayar. Okay, kalau kata dia dua pilihan, siapa yang nak percuma boleh pergi government, agensi kerajaan lah. Tapi kalau yang badan berkanun dia berbayar, LPPKN badan berkanun. Okay, kemudian kalau siapa yang mampu nak bayar ataupun dia rasa tak percaya nak pergi ke government, ataupun dia nak pergi ke swasta yang dia tak kenal pun siapa kaunselor tu. Kan dia jumpa orang yang dia tak pernah kenal, mungkin dia lebih selesa di company tu. Okay, dia perlu contact company tu, contact buat appointment. Sebab biasanya sesi counselling ni kita buy appointment. Sebab kalau kata pergi walk in, boleh walk in, tetapi kita tengok availability counsellor semasa itu. Mungkin semasa dia pergi, semua counsellor ada appointment temu janji kan. Jadi rugi pula masa dia kena tunggu kan. Ataupun mungkin masa tu ada penolong pegawai. Kalau agensi kerajaan dia ada penolong pegawai, mungkin yang akan buat bimbingan, consultation sahaja. Tapi kena buat appointment untuk sesi counselling. So biasanya kos dia berapa tu doktor, kalau macam yang swasta tu? Okay, sebenarnya kalau yang swasta ni, harga ketetapan perkhidmatan tu dah ditetapkan oleh Lembaga Kaunsil Malaysia. Kaunsil berdaftar ni kita tertakluk di bawah Lembaga Kaunsil Malaysia, sebab kita ada lesen dia. And then Lembaga Kaunsil Malaysia ni di bawah Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat. Okay, jadi harga tu dia dah letak dah standard dah. Untuk kaunselor yang lulusan di ijazah pertama, and then kelulusan master, kelulusan PhD. So rate dia memang dah ada. Untuk yang first degree, kalau fresh grad keluar jadi kaunselor, boleh menawarkan perkhidmatan RM80 minimum. Saya tengok satu sesi. Ya, satu sesi. Satu sesi 45 minit. 45 minit tu biasanya lah, kalau lajak pun kan sejam lah. Kita kata. Okay. Macam tu. Jadi tempoh 45 minit hingga sejam. Sebab benda tu bayar pada kepakaran. Kaunselor tu berdasarkan kemahiran, pengalaman dan pendekatan yang dia apply dalam sesi. Orang ingat kaunselor ni duduk je, tak payah buat kerja macam mana orang getam kan. Tapi bila dalam sesi tu kita proses maklumat dengan kemahiran, dan kita nak identify isu, nak identify pendekatan mana yang nak guna. Sebab tak semua klien sesuai dengan pendekatan kuantitatif aku. Dan kita ada banyak pendekatan. Yang cumanya yang trend sekarang ni saya nak kena explore SFBT, Solution Focus Brief Therapy. Itu memang shoot terus, dan satu sesi, 2 sesi je. Sebab klien sekarang ni dah tak nak jumpa lama-lama, banyak kali. So by sekali dua kali pertemuan, dia dah boleh close, end the session. Boleh end session. Jadi sebab tu berbayar, sebab nak bayar pada perkhidmatan kelayakan, pendekatan yang digunakan, kemahiran, pengalaman semua tu. Tu buku baru nanti doktor InsyaAllah. Buku baru mantap. Tak sabar nak baca yang baru nanti. 2 sesi je dah boleh. Lebih kurang. Sebab dia orang susah nak bagi komitmen. Mungkin ialah kita faham kerja, komitmen kerja, lepas tu komitmen tak ada orang nak jaga anak. Kalau pengasuh pun tak pukul 5. Lebih pukul 5 extra charge. Itulah dia. Ataupun weekend, kalau nak datang sesi weekend, pengasuh tak mau ambil jaga. Tapi jangan risau, sekarang ada online. Betul. Saya nampak sejak COVID-19 pandemik kan, kita dah berubah, dah ada platform yang baru di mana kita boleh buat sesi konsult secara online. Google Meet kan. Jadi
kalau kata klien itu ada isu nak travel, tak ada orang nak jaga anak, boleh buat secara online. Dan saya memang buat secara online. Dan pada masa sama kita masih menekankan etika kerahsiaan tu. Kita cuba data protection, data security tu kita cuba jaga. Okay. Kita usahakan sebaik mungkin lah untuk jaga. So senang cerita, kaunselor-kaunselor ni dia penyimpan mohon-mohon besar jugalah kan? Ya, kita boleh buat. Dan sekarang ni sedang klien suka sesi online. Dia fleksibel lah, dekat rumah dia baring-baring pun boleh kan? Tapi taklah boleh baring. Kita minta macam kita sebelum mula. Okay, puan pastikan puan dalam keadaan yang selesa, diri dalam keadaan yang sesuai, yang tidak bising. Okay, yang puan boleh duduklah kedudukan yang puan rasa selesa, duduk. And then make sure kalau kata ada apa-apa gangguan tu, cuba untuk duduk dalam bilik, tutup pintu ke. Kan? Kalau anak masih tidur, tak ada masalah. Ada tengah buat sesi, itu briefing lah sebelum sesi mula. So puan buka kamera, sebab sepanjang sesi kita perlu kamera tu on sentiasa. And then sekiranya puan ada emergency ke apa, nak susulkan anak, nak tengok anak, tak apa, kita boleh take a break sekejap dalam 5 minit. And then kita kena sambung balik. Macam tu. Itu antara kita brief lah klien. Ada tengah-tengah ni anak nak menyusu, anak nak makan kan. Jadi kita faham situasi tu. Jadi banyak memudahkan klien lah untuk reach out. Even kalau agensi kerajaan dan swasta pun dah ada platform online. Atas diri klien tu dia nak dapatkan perkhidmatan ataupun tidak. Dia nak bantu diri dia ataupun tak. Dan pendek kata kalau tak ada premis pun tak apa dah. Betul. Bayar sewa. Betul. Kita ke arah kaunseling digital sekarang ni. Kan sekarang kan AI, teknologi kan. Bidang kaunseling pun, perkhidmatan kaunseling pun kita dah kita terbuat ajakkan paradigma, kita dah move mengikut arus zaman dan ke arah kaunseling digital. So kaunseling digital boleh secara online, Google Meet, boleh secara email. Okay. Kita bersama email, cuma email tu mungkin prosesi lah. Lebihnya kita nak tengok klien kita. Dia bersama WhatsApp. WhatsApp dah ada video call. Betul. Jadi boleh buka on video tu, kita buat session. And then boleh text. Cuma text tu kita limit lah. Sebab terhad kita tak boleh nak explore kan. So daripada mungkin dia text dulu, kemudian kita move kepada video call. Voice call pun boleh. Jadi kita dah ke arah counseling digital. Yes. Di mana-mana boleh counseling. Ya, di mana-mana. Cumanya saya kata kalau secara face to face kita tak boleh buat kat Starbucks. Kita tak boleh buat kat Zeus. Kita kena duduk dalam setting yang privacy. Betul. And confidential. Nak menangis ke apa, semua dia boleh dalam tu. Sebab kalau dia jumpa kat Zoo kan, teriak-teriak kan, orang tengok pula kan. Kena rakam viral. Ada pula kan, seorang kaunselor telah menjalankan sesi tu. Kena panggil pula dengan lembaga kaunselor nanti. Kan ada coach cerai ni kan. Coach cerai pula. Salah dia ni jangan ikut dia. Bahaya tu. Jadi kita masih lagi, walaupun kita dah ke arah digital, kita masih menekankan etika kerahsiaan dan privacy tu. Sebab apa? Sebab daripada tu kita dapatkan trust klien. Klien datang berjumpa dengan kaunselor, even contoh saya lah. Klien daripada, saya rasa daripada dulu sampai sekarang, yang daripada 2000 apa kan, saya ni daripada 2017 sampai sekarang, dia masih berjumpa saya sebab dia trust. Dan kenapa saya menjaga trust dia dengan menjaga kerahsiaan. Tak pernah lagi saya cerita di media sosial, tulis ke, tangkap gambar selfie ke, tak. Dekat ni saya tak selfie dengan klien saya. Kita menjaga kerahsiaan tu. Dia professionalism seorang kaunselor, dia memang rahsia priority nombor 1. Dan klien pun setakat ni dia tak ada cerita, saya pergi kaunseling, ini kaunselor saya. Tak ada. Tak ada. Sebab dia pun nak menjaga dia punya privacy. So konsep yang kita pegang menjaga privacy, menjaga hak individu tu lah. Tak semua benda boleh diviralkan. Betul. Kan? Dan saya pula, kita tidak meletakkan judgemental ataupun labeling kepada klien. Bukan tengok klien ni kita tahu dia boleh bercerai ni. Itu hanya coach cerai. Dia boleh nujung macam tu. Bahaya coach cerai. Anda jaga-jaga
Kena saman nanti Boleh kan? Boleh kan? Kita boleh saman dia. Tapi dia kena ada aduan. So contoh tapi lah individu itu ataupun mana-mana pihak yang nak menyaman tu, dia kena ada bukti lah. Termasuk apa? Akta hasutan ke macam ni? Boleh jadi kacau ganggu lah. Kalau Kacau ganggu dia macam ni. Kalau kata dia sudut syariah ataupun kita ada maslahah kan, dia memberi kacau ganggu dalam rumah tangga. Tu hukuman dia apa tu? Dia ada pihak ketiga. Jadi tapi benda tu kita tak nak kata hukuman dia ini ke tak. Kita kena filekan dulu tuntutan tu. Maksudnya dia contoh lah, tapi yang kena filekan adalah antara pihak-pihak tu lah, salah satu pihak. Salah satu pihak yang mungkin rasa tak puas hati. Okay, contoh kan, kalau suami tu rasa dia tak puas hati dengan tu, dia boleh untuk filekan kacau ganggu. Sebab dia ada pihak ketiga yang boleh meruntuhkan rumah tangga ataupun membawa kepada kemudaratan rumah tangga. So kacau ganggu tu boleh didakwa sebenarnya, cuma dia bukannya hari ni kita filekan terus dakwa, terus dapat hukuman. Tak, dia adalah kita filekan, dia adalah proses perbicaraan, proses kena kemukakan bukti. Mana bukti yang dikacau ganggu? Screenshot dan mesti juga nak dengar keterangan secara lisan. Biasa di mahkamah perbicaraan dia kena ada keterangan secara lisan dan dokumen. Jadi selagi mana tak cukup bukti tu, macam mana nak dakwa? Sebab dia baru dicontoh lah, baru perbicaraan, belum lagi didakwa, belum lagi diputuskan hukuman. So pihak sana pun dia boleh kemukakan, tak buat pun kacau ganggu. Contoh. So still Coach Shirai kena jaga-jaga So kena. Jangan sebarang-sebarang jadi tu boleh jadi kacau ganggu. Sebab dia akan menyebabkan kemudaratan, kepincangan lah, kepincangan rumah tangga. Benda tu elok-elok boleh baiki, Coach Shirai masuk habis roboh terus. Aduh. Sebelum nak bercerai, disarankan ataupun digalakkan datang ke sesi kaunseling dulu. Ada, mungkin saya boleh kongsikan di mana sesi kaunseling ni bukan hanya selepas bercerai saja. Sebelum nak bercerai ataupun semasa ada konflik, tengah duk bergaduh, tengah ada konflik tu, boleh pergi sesi kaunseling. Kaunseling kita akan panggil kaunseling pasangan ataupun kaunseling perkahwinan. Tu memang tiga-tiga kena ada lah, suami, isteri dan kaunselor. Ya, kalau dalam sesi tu memang berdasarkan pengalaman sekondar. Dalam sesi tu ada kaunselor, ada isteri, ada suami. So ada, dia boleh bermula tiga-tiga ada sekali pada first time tu. Tetapi setakat ini boleh ada alternatif. First sesi kaunselor dengan isteri dulu, supaya dia boleh meluahkan dulu apa yang terpendam, apa yang dirasa impact diri dia. And then sesi yang kedua, kaunselor dengan suami. So suami boleh ceritakan sudut perspektif dia, apa dia tak puas hati apa semua tu. And then sesi yang ketiga, baru kita kumpulkan kaunselor, suami dan isteri tu. 3 orang dalam satu sesi. Dan saya pernah buat. So memang saya buat sampai kira tahun ni, belum lagi tahun lepas ada. Jadi pendek kata, sesi dengan isteri dulu untuk bagi platform dia nak raiskan apa isu-isu yang dia hadapi. And then sesi dengan suami, apa yang suami tak puas hati. Cuma saya asingkan masa tu sebab saya tak nak ada konflik. Pernah saya buat satu sesi first terus, suami, isteri dengan kaunselor. Masa tu boleh bergaduh jugalah. So, gepang pinggan. Dia dah sebab kita tak bagi ruang dulu kan, terbabkan. Dia macam empuk meja. Empuk meja. Jadi semasa tu saya rasa ini tidak sesuai. Dia akan memberi impak yang besar, mudarat kan. Jadi ada sesi yang pasangan yang boleh kontrol kemarahan. Ada pasangan individu yang tak boleh kontrol kemarahan. Jadi bila mana kalau kata sesi tu harmoni, bila masing-masing respect each other, meluahkan dengan cara yang baik. Tapi ada sesi yang dia meluahkan, masa tu juga dia, kita tak impulse kan, dia terus respon. So benda tu sehingga menimbulkan kemarahan, tindakan yang agresif. Jadi sebab tu kita kena tengok buat assessment dulu, tengok kita sesuai nak kumpulkan sekali dulu ke ataupun asing-asing dulu. Sebab saya nampak setakat sini lah yang bagi masalah kepada kedua-dua pihak, buat dengan suami, buat dengan isteri dulu, buat dengan suami,
Dan ada juga yang suami nak mula dulu ikut kesesuaian masa. Mula asing-asing dulu, and then baru saya combine-kan. Ini tu lebih harmoni. Sebab masing-masing dah luahkan perasaan, emosi yang terganggu tu. Then bila yang ketiga tu dia dah rakam, and then barulah mereka boleh communicate dengan baik dalam sesi yang ada kaunselor. Daripada terus first time terus duduk tiga-tiga pihak, itu lebih mungkin ada emosi yang belum selesai, ada unfinished business, mungkin ada benda yang dia pendam lama kan, dia tak luahkan, baru tiba-tiba luah, meletup, mencetuskan suasana yang tak harmoni. Okay, faham. Jadi so pendek kata, boleh untuk mula dengan sesi counselling dulu. Dan masa tu goals dia ataupun matlamat dalam sesi tu, matlamat klien nak memperbaiki hubungan. Nak memperbaiki hubungan, nak memperbaiki kesilapan ataupun tambah baik apa yang perlu. Kira kata perceraian itu jalan terakhir. Usaha dulu. Kan, usaha dulu, nak tengok apa yang dia tak buat, silap dia nak perbaiki. Apa yang suami nak, dia perlu perbaiki. Apa yang isteri nak, dia perlu perbaiki. Itulah peranan sesi kaunseling daripada kaunselor berdaftar. Ya, kaunselor. Kalau kata takkan kita nak nujuk 3 minit, kita tengok dia tahu dia dah bercerai. Itu mudarat. Mudarat So ingat kena pergi yang berdaftar tuan-tuan perempuan. So berdasarkan pengalaman Dr. Mina juga, kalau orang yang perlu ke kaunseling ni, mostly dia sampai tahap mana tu yang dia rasa dia aku perlukan kaunselor lah nak settlekan isu ni kan. Mostly kesedaran tu perlu pada peringkat mana kalau dalam kaunseling punya ni? Okay. Kalau tengok pendekatan kaunseling ni, dia kena sukarela. Tidak boleh dipaksa. Dan dia tak ada timeline ataupun tahap mana dia perlu pergi. As long as yang first saya rasa dia perlu dibantu, dan dia nak bantu diri dia, dia nak bantu rumah tangga untuk rumah tangga dia, nak bantu keluarga dia, kat situ dah dia perlu pergi. Sebab kita dia kaunseling ni tak wajib. Tapi dia adalah sunat lah, sunat pilihan sukarela. Tetapi bila mana individu tu ataupun klien tu dah rasa diri dia dah mudarat, dah impact diri dia kan, impact fizikal, mental, emosi, dan dia nak bantu diri dia, dekat situ dah menjadi kita keharusan, takut pula wajib kan, maksudnya dah menjadi keperluan untuk dia mendapatkan perkhidmatan kaunseling untuk bantu diri dia. So maksudnya dia nak luahkan, dia boleh pergi jumpa kaunselor. Dia tak ada orang, contohlah dia kat rumah tak ada orang yang dia boleh luahkan, tak ada siapa kawan ke dia nak share kan. So start daripada dia nak share tu, dia dah boleh jumpa kaunselor. Okay. Alright. Faham. Tapi dia kata bantu diri sendiri untuk dia bantu keluarga dia, untuk bantu pasangan, bantu anak. Betul. Okay, Dr. Mina, sebab kita pun dah nak menghampiri penghujung waktu Sekejap Kejap tahu dah nak dekat sejam So kalau ada pendengar kita punya sesi ni yang sedang melalui penceraian ketika ni, apakah perkara yang paling penting yang mereka perlu sedari sebelum mereka buat keputusan paling besar tentang masa depan diorang? So mungkin kata-kata nasihat terakhir Dr. Mina berkenaan ni sebelum go through penceraian tu So nasihat saya ataupun advice saya lah kepada wanita yang dalam proses nak bercerai ke ataupun dah selepas bercerai ke kan, especially sebelum bercerai lah kan, please seek professional advice ataupun pergi berjumpa orang yang dalam bidang yang mempunyai kelayakan, yang contoh jumpa dengan kaunselor berdaftar, dan berjumpa untuk buat perbincangan. Pendek kata, dalam proses kita dapatkan advice, kita dapatkan consultation daripada profesional punya practice. Dia mungkin kita boleh buat perbincangan, boleh buat penilaian, buat assessment, sebelum buat keputusan. Dan keputusan tu dibuat oleh klien, bukan oleh kaunselor ataupun professional practice tu. Jadi seek for help dulu. Seek for help, and then pergi sesi counselling untuk go through proses intervensi dulu, and then dalam proses intervensi tu pun akan dibantu
untuk klien tu nak buat decision. Tapi decision tu by klien. Kaunselor hanya kita kata memberi celik akal, membawa perunding, melaksanakan session itu, intervensi itu, dan kita buat analisis lah dari segi kebaikan, keburukan, diriskan, kekuatan, and then risiko, and then peluang-peluang yang ada. Jadi sebab kita kata kita cuba untuk seek for professional services dulu ataupun seek for advice yang bertauliah, yang berkelayakan, supaya kita tidak melakukan tindakan yang kita kata tidak rasional. Kan? Kita manusia tak lari pada buat kesilapan. Okay, tetapi kita cuba untuk mengurangkan risiko tindakan yang boleh membawa kepada kesilapan itu. Jadi dan buatlah keputusan dalam keadaan rasional, dalam keadaan waras. Even dalam Islam sendiri pun kata buat keputusan dalam keadaan yang tenang. Kalau nak marah, cool down dulu kan. Kalau tengah berdiri, duduk dulu kan. Kalau tengah minum dulu kan, minum air kosong untuk tenangkan diri dulu. Jadi maksudnya buat keputusan dalam keadaan yang tenang, dalam keadaan rasional, dalam keadaan yang waras. Tidak digalakkan untuk buat keputusan dalam keadaan emosi terganggu, dalam emosi marah. Betul. Sebab kita tahu bila kita marah tu ada pihak ketiga, syaitan ke nak menghasut. Ya, betul. Hasutan-hasutan, bisikan-bisikan yang boleh mempengaruhi kita bertindak di luar kawalan. Dan untuk yang mana dah bercerai, wanita pasca penceraian perlu juga dapatkan seek for professional advice untuk bantu diri dia, untuk move on, untuk bounce back, untuk bina resiliency. Sekarang ni orang banyak sebut tentang resilient kan. Jadi macam mana nak membentuk resilient itu bukan sehari dua. Dia by proses intervensi, and then macam mana klien tu nak apply bila dia balik ke rumah. Membentuk daya tahan, daya tindak, resilient supaya dia boleh upgrade diri dia and then to be a better person. Sebab penceraian itu bukan perakhiran kehidupan. Penceraian itu bukanlah kegagalan selamanya. Yang mungkin dia ada turning point. Kan? Betul. Penceraian memang tidak digalakkan oleh Islam. Okay? Penceraian itu adalah langkah yang terakhir. Tetapi ada penceraian yang menjadi turning point untuk dia menjadi lebih baik, lebih better person, better version of yourself and better future. Alright. So kita dapat simpulkan kat sini apa-apa hal, cari pertolongan, seek help Dr. Mina. Itulah apa orang kata resam seorang manusia, kena mencari pertolongan. Kita tak boleh duduk stand alone. Kita bukan batu ataupun pokok boleh stand alone. Pokok pun kalau tak ada matahari mesti kering. Begitu juga dalam manusia. Terima kasih Dr. Mina untuk sesi kita pada hari ini. Terima kasih. Sangat banyak input kita dapat daripada Dr. Mina. So terima kasih banyak Dr. Mina untuk sesi podcast kita. Itu sajalah untuk hari ini. Kalau ada apa-apa boleh mungkin boleh hubungi Dr. Mina ke sendiri untuk kalau ada nak buat sesi ke nak tu ke. So terima kasih. Assalamualaikum dan berjumpa lagi pada sesi podcast yang akan datang.